Okay, sekarang ni Wana tengah tunggu Hakim. Actually korang DK je dekat saya luar konten ni. So sekarang ni dia datang macam nak pujuk saya lah. So macam kita tengok. Saya call dia tadi. Dia kata on the way dah. Sekejap kita call lagi. Hello, awak kat mana dah? Kat mana apa? Awak dah gerak ke belum? Tadi kata nak jumpa. Baru sampai. Cepat. Parking apa? Orang kat parking kan ni. Cepat sikit. Okay. So kita tunggu dia kejap sebab dia baru sampai nak parking. Okay, dia dah datang korang. Dia dah sampai. Okay, itu dia. Apa? Namanya awak. Kenapa? Cepatlah kenapa ni? Kenapa apa? Nak jumpa awak lah. Cepatlah, nanti Nana marah aku. Kenapa nak marah awak pula? Itu kan konten je. Nanti malam dia selalu call aku. Biar je lah dia. bukan Siapa kat yang luar penting? Saya ke dia? Ha? Saya ke dia? Dua-dua penting. Lepas tu? Lepas tu apa? Awak tak rindu saya ke? Mona, janganlah tanya soalan yang klise boleh tak? Betul lah. Dah besar kan? Kita dah setiap konten jarang cakap. Habis konten je ada masa baru kita nak borak, kita nak sweet-sweet. Awak ni dah lah tu. Ya, kenapa? Saya okey je. Awak kenapa? Sampai bila nak macam ni? Saya okey je, Wana. Memanglah awak okey. Tapi letih lah saya. Nak kena hadap panggil awak yang kena sweet manjang dekat si Nana tu. Awak kata saya lagi penting daripada dia. Ya, awak memang penting pun. Tapi Nana pun penting juga. Mana boleh? Awak kena kira dekat saya je. Awak jangan berkawan saya boleh tak? Tak boleh. Tolonglah. Apa lagi nak dia tolong? Saya dah cukup tolong awak dah ni. Tolong apa? Tolong awak buat kerja. Awak cakap je lah yang ni konten. Penat dah lah Nas. Awak jujur je lepas ni. Lepas tu awak sanggup nak boxing. Sakit badan-badan awak nanti. Saya tak boleh lah Nas. Nas, cakap lah kenapa awak diam. Awak janganlah gelak-gelak. Saya comel tak hari ni? Tak, kelakar. Hari ni kelakar. Saya gelak sebab awak kelakar. Apa yang kelakar? Dua tangan Tuhan, Wana. Tapi awak kata dengan Nana tu konten je. Memang konten je, kenapa? Lepas tu sampai bila? Sampai saya menang boxing lah. Kalau saya menang boxing, Nana tu akan jadi milik saya. Kalau saya menang boxing, Wana tu akan jadi milik saya. Awak cakap Nana tadi, Nan. Awak jangan pegang dengan saya boleh tak? Saya tak pegang awak pun, saya yang pegang awak. Ni tengok bulan. Tak nak. Bulan. Saya nak tengok awak. Nol, boleh tak Nol? Saya dah letih lah Nol. Asyik nak kena faham kerja awak je. Mana saya punya handphone? Sekejap saya ambil handphone saya. Tu kat belakang tu je, Nol. Nol. Dah orang ni dah ambil kunci kereta ni kan? Kenapa? Kenapa? Awak nak apa ni? Kenapa ni? Saya nak awak lah. Ya, saya tahu awak nak saya, tapi awak boleh tak tolong saya? Saya nak awak berubah. Awak berubah macam mana lagi? Saya masih sayangkan awak, tapi awak kena berubah. Awak kena jadi seorang perempuan yang lebih mature, lebih matang, lebih orang kata tak macam perempuan yang macam apa lagi tak cukup? Semua yang awak suruh saya buat, semua saya ikut. Tak. Dia sikit lagi, ada banyak lagi awak kena ubah. Bukan sikit lah, banyak. Apa lagi? Contohnya macam kalau awak bezakan Nana dengan awak kan. Nana tu dia ada satu orang kata type yang saya nak lah, type. Dia pendiam, dia suara lembut, dia banyak tanya saya, care pasal saya. Awak kena ubah benda tu. Sebab awak ni gedi. Lagi satu, kuruslah Wana. Awak ni, awak kata setiap lelaki ni dia ada ni tau, dia ada type dia sendiri, ada cita rasa sendiri. Tapi kalau jodoh
Siapa nak halang kan. Tapi sampai bila awak nak kena layan saya macam ni? Kalau awak tanya saya sayang awak ke tak? Memang saya sayang awak. Tapi awak kena ubah je. Boleh? Tak kena ubah. Apa lagi nak diubah ni, Nan? Dah pukul 10 dah. Baru tengok jam. Siapa kau? Sekejap, sabar. Dah. Kenapa you? Kenapa I text you tak balas? Oh ya, you ada WhatsApp saya? Oh, I kat luar lah, you tengah beli barang. Kenapa? You nak apa-apa tak? Keluar dengan siapa? Seorang je. You nak beli apa-apa tak? I belikan. Kenapa? You ke seorang? Iya, I seorang. I tengah beli. Betul, jangan main. Ya. I tengah seorang-seorang je nak beli barang. Tak apalah. I tengok rumah perempuan tak ada warna pun. Warna? Tak ada pun dia kat rumah. Apa kena warna dengan saya pula ni? Betul you tak jumpa dia? Tak. I kat luar beli makanan je ni. You nak apa-apa tak? I belikan. I hantar. Tak payah. Janganlah ngajuk. I kat balik buat sekarang. Ya. Nak. Kenapa? Nana call. Kau lah awak dah lebih-lebih dengan Nana. Kenapa? Nak ayu-ayu bagai. Dia tanya kat mana. Tak perlulah. Aduh, bising lah. Ni rumah orang kata tak. Ni kawasan perumahan ni. Tak nak gigit-gigit yang perempuan boleh? Memanglah. Kalau awak Nana ni, saya ni depan mata awak. Saya pun ada depan mata awak sekarang ni. Lepas tu kenapa perlu angkat call dia? Tak perlu kan? Ni sekarang kita berdua je. Dia call. Cuba orang call you. Benda boleh je tak angkat kan? Ya, jangan angkat je pun. Dah. Dah lah awak cakap dekat. Saya dah penat dah awak cakap dekat dia yang ni konten je. Tolonglah. Ya, I cakap kat dia yang ni konten je, okey? Okay, apa yang ni konten je? Ni real. I nak balik ni. Tak payah. I nak balik, serius. Kita kena bincang hal kita dulu. Okey? Nah. Jangan alang. Kita kena bincang lah nak. Apa dia tadi kau cakap bincang. Apa lagi nak bincangnya? Apa lagi? Awak sayang saya ke tak? Saya sayang awak. Saya sayang awak. Tapi awak kena ubah tak? Awak kena kurus. Awak kena jadi pendiam, tak gedik. Nana tu bagi I perfect. Gedik awak kata? Awak gedik. Bila masanya? Gedik. Saya tak suka orang gedik. Tolonglah berubah. Saya gedik dekat awak je. Awak janji awak kena berubah ni. Awak kena berubah, boleh? Nanti saya nak boxing dengan dia. Awak bosan dengan dia. Saya nak awak kalahkan dia. Betul. Okey. Tapi jangan main muka. Kenapa pula? Sekejap. Hello? Rambut. You buat apa ni? Kenapa tak pujuk I balik? Ya, Selalu elok je pujuk. I tengah bayar ni. I tengah bayar makanan. Bayar apa? You tak nak tipu I lah. I tengah bayar lah. Ajak. Jaga kau balik. Jaga I datang rumah perempuan. You tipu ni. Ada benda yang sorok daripada I. Tak, I kat luar beli makanan. Tak payah boleh tak? Kan kita buat pasal kita ni. Ya Allah. Nana call lah. Kenapa? Nana. Letih lah dengan awak ni. Tadi letih apa masalah awak ni? Nana call je pun. Nah, tolonglah Nana. Sampai bila nak kena macam ni? Tolong. Kalau saya menang boxing, awak tahu kan apa yang saya dapat? Apa? Dapat awak. Kenapa ada orang? Tak. Dia dapat awak. So macam mana? Saya kena kalahkan dia? Tak tahulah siapa menang siapa kalah. Tapi saya nak lawan dia bukan sebab Nana. Saya lawan dia sebab saya nak kalahkan bocah tu. Dia budak Betul. bocah yang belagak. Tapi Kena ajar dia. awak kata awak nak sebab Nana. Taklah, dia kalau menang dapatlah Nana. Saya nak lawan dia ni sebab dia So awak kena sokong tau. Saya menang. Tahu? Janji. Okey, janji. Janji. Buat macam ni. Janji Janji. Tipu lah. Dari tadi kau ni, tak habis ni. Tahu awak? Alah. Awak janganlah dulu. Sini dulu. Sini dulu. Janganlah balik. Dia kena cepat ni. Kenapa nak kena cepat pula? Dah malam dah ni. Baru pukul 10. 10 malam. Kalau aku jadi perempuan, mak aku kau suruh balik. Dah. Sekarang kan kita tengah cakap pasal hal kita. Dah lah. Awak sabarlah. Ingat tahu janji awak. Ya, janji. Janji. Okey, janji. Okay, bye. Bye-bye. So korang dah nampak kan sebenarnya yang Hakim ni
okay je dekat saya. Cuma dengan Nana tu dia buat-buat fake.